Yang lain tak makan pokok kelapa tu. Okey. Bila dia makan, dia dah buncit. Jadi gigi tu besar sebab apa? Sebab sebab dia Senang kokak. Buah kelapa tu. Okey. Okey, sambung. Ke laut cerita korang ni. Tak mesti dalam konti. Okey. Ni belum opening. Okey, nice. Okey, ayam goreng. Ayam Okey. goreng. So, lembu tu yang dengan gigi besar perbuncit tu sebab dia makan kelapa tu kan. So, bila dia jalan tu, dia jalan. Dia nampak ada kedai jual ayam goreng ni. Okey? Tapi bila dia nak makan tu, dia baru teringat, saya sebenarnya makan rumput je. Dia tak makan ayam. Macam itulah. Okey. Oh. Bagi dia susah, bagi cliffhanger sikit ke? Tikus. Okey. Kenapa dia tak makan ayam tu? Sebab masa dia pergi kat kedai tu, tikus yang sedarkan lembu tu. Ayam lembu tu nak masuk dah, tikus tingkas ramai. Kau tak makan kan ayam, kau kan vegetarian. Lah lupa lembu tu cakap. So lembu tu patah balik dekat tempat yang dia duduk, yang orang ramai lembu tu. Yang dia fikir, aku vegetarian ke aku carnivore? Dia fikir. Sambung? Oh, menarik dah ni. Menarik cerita ni.